Pernah tak kita terfikir macam mana agaknya nak belajar guna teknologi tapi di tempat yang tak ada internet? Hari ni kita akan tengok macam mana kreativiti cikgu-cikgu kat Malaysia ni sebenarnya yang jadi kunci utama untuk merapatkan jurang digital. Ya, walaupun dengan pelbagai cabaran infrastruktur yang ada. Inilah soalan cepu mas dia. Macam mana nak ajar guna teknologi tapi tanpa internet? Bunyinya macam mustahil kan? Tapi, macam yang kita akan lihat sekejap lagi, benda ni bukan sahaja boleh dibuat, malah ia memang sedang berlaku di seluruh negara kita. Okey, untuk kita faham betul-betul, kita akan mulakan dengan masalah jurang digital tu sendiri. Lepas tu, kita tengok strategi kreatif cikgu-cikgu kita sentuh sikit pasal peranti, kemahiran-kemahiran penting, dan akhir sekali kita tinjau inisiatif sokongan yang ada di Malaysia. Jom kita mula. Baik, perkara pertama sekali, kita kena faham dulu apa sebenarnya masalah besar yang kita panggil jurang digital ni. Apa halangan sebenar dia? Senang cerita, jurang digital atau digital divide ni ialah jurang antara mereka yang senang dapat akses teknologi macam internet laju, peranti canggih dengan mereka yang sebaliknya. Cuba bayangkan beza antara seorang pelajar di tengah-tengah Kuala Lumpur dengan seorang pelajar di kawasan pedalaman Sabah. Pengalaman digital dorang memang jauh berbeza. Dan jurang ni, ia bukan sekadar teori tau. Realitinya macam ni. Murid di bandar mungkin ada internet fiber laju kat rumah, ada laptop sendiri. Tapi, bagi murid di luar bandar, internet mungkin sangat perlahan atau kadang-kadang tak ada langsung. Satu telefon pintar mungkin kena kongsi dengan 3-4 orang adik-beradik. Malah, bekalan elektrik pun kadang-kadang boleh terputus. Inilah cabaran sebenar yang mereka hadapi hari-hari. Sebab itulah matlamat kita yang sebenar bukanlah kesamarataan, tapi equity digital. Apa bezanya? Penting ni. Ia bukan setakat bagi semua orang sebiji tablet. Tak. Tapi ia adalah untuk pastikan semua murid, tak kira dia duduk kat mana, tak kira latar belakang keluarga dia, dapat peluang yang adil untuk guna dan manfaatkan sumber digital yang berkualiti. Semua cabaran macam internet perlahan dan tak cukup peranti ni, kita panggil dia halangan luaran atau second order barriers. Maksudnya, benda ni semua di luar kawalan cikgu. Ia masalah sistemik. Tapi, cikgu-cikgu ni lah yang berada di barisan hadapan yang kena fikir cara nak atasi masalah ni setiap hari dalam kelas. Jadi, macam mana cikgu-cikgu kita ni berinovasi? Kat sinilah ceritanya jadi sangat menarik. Jom kita tengok beberapa strategi kreatif yang dorang gunakan tanpa perlu bergantung pada talian internet pun. Cikgu-cikgu yang bijak ni guna strategi luar talian 3 langkah. Pertama, masa mereka ada internet, mungkin kat rumah atau kat pekan, mereka muat turun siap-siap semua bahan, video, PDF, latihan. Kedua, bila dah dalam kelas, mereka guna aplikasi yang boleh jalan tanpa internet. Dan yang ketiga, semua bahan ni dikongsi dalam kelas guna rangkaian tempatan atau intranet. Macam pelayan Rachel tu, ia ibarat mencipta internet dalam kotak khas untuk sekolah tu. Cukup brilian. Okey, tapi macam mana pula kalau peranti yang tak cukup? Satu kelas ada 5 tablet je contohnya. Kat sinilah kaedah pengajaran atau pedagogi kena jadi super kreatif. Cikgu akan buat aktiviti berkumpulan. Bayangkan ada beberapa stesen dalam kelas. Satu kumpulan guna tablet untuk cari maklumat, kumpulan lain pula tengah bincang hasil dapatan, dan kumpulan ketiga tengah conteng idea kat papan putih. Lepas tu mereka akan bergilir-gilir. Cara ni bukan saja selesaikan masalah logistik, malah ia ajar murid bekerja dalam satu pasukan. Seterusnya, jom kita bercakap sikit tentang peranti itu sendiri dan macam mana kita boleh gunakan sumber yang sedia ada ni secara maksimum. Ada satu strategi yang popular iaitu BYOD, bawa peranti sendiri. Kelebihannya, murid dah biasa dengan telefon atau tablet masing-masing, tapi ia datang dengan satu cabaran yang sangat besar, isu equity. Macam mana dengan murid yang tak mampu nak ada peranti sendiri? Ini satu persoalan yang rumit dan perlu ditangani dengan teliti oleh pihak sekolah. Dan di sinilah mobile learning atau M-learning jadi penyelamat. Sebabnya hampir semua orang ada telefon pintar. Ia kecil, mudah dibawa, bateri tahan lama dan yang paling penting, ia guna data selular. Di banyak kawasan luar bandar, liputan 4G mungkin lebih stabil berbanding internet jalur lebar. Ini menjadikan telefon pintar itu sendiri sebagai alat pembelajaran yang sangat kritikal. Jadi, kuncinya di sini ialah kena jadi bijak data. Cikgu-cikgu akan ajar murid untuk pilih kandungannya ringan. Fikirkan macam ni, kalau kita nak pergi bercuti, kita tak angkut satu almari kan? Kita bawa yang perlu je. Sama juga dengan data.
Daripada stream video 4K yang telan banyak data, lebih baik guna teks, image yang dah dikecilkan saiznya dan aplikasi yang jimat data. Barulah plan data tu tahan lama sikit. Okey, ada peranti, ada strategi. Tapi itu baru separuh jalan. Guru dan murid juga perlukan kemahiran untuk guna semua alatan ni dengan berkesan dan yang paling penting dengan selamat. Untuk cikgu, mereka tak perlu pun jadi pakar IT. Cukup sekadar tahu asas troubleshooting. Benda-benda mudah contohnya macam mana nak sambungkan laptop ke projektor guna kabel HDMI. Kenapa audio tak keluar atau macam mana nak kongsi bahan guna Google Drive. Kemahiran asas macam ni nampak remeh, tapi ia boleh jimatkan 15 minit masa mengajar yang berharga. Peranan cikgu juga lebih daripada sekadar teknikal. Mereka kena jadi contoh warga digital yang baik. Ini bermakna ajar murid cara nak jaga data peribadi masa online, macam mana nak kenal pasti email atau mesej scam dan faham bahayanya guna Wi-Fi awam sebarangan. Pendek kata, ia adalah tentang memastikan murid-murid kita celik dan selamat dalam dunia cyber. Akhir sekali, penting untuk kita tahu yang cikgu-cikgu kita tak berseorangan dalam perjuangan ni. Sebenarnya, ada satu ekosistem sokongan peringkat kebangsaan yang wujud untuk membantu mereka. Antara yang terbesar ialah Pelantar D5 oleh Kementerian Pendidikan. Anggap je ia macam satu portal semua dalam satu. Melalui D5, semua murid dapat akses percuma kepada buku teks digital, aplikasi macam Google Classroom dan Microsoft 365 dan banyak lagi sumber pembelajaran. Ini satu langkah besar untuk menyamaratakan peluang. Di luar waktu sekolah pula, wujudnya Pusat Ekonomi Digital atau PEDI. Ini sangat-sangat penting, terutamanya untuk komuniti luar bandar. PEDI ni macam sebuah hub digital community, tempat di mana murid boleh datang untuk guna komputer dan dapatkan internet yang stabil untuk siapkan kerja sekolah atau buat kajian. Kadang-kadang, teknologi yang paling ringkas pun boleh bagi impak yang besar. Contohnya, kod QR. Daripada suruh murid type alamat laman web yang panjang berjela kat telefon yang selalu sangat jadi silap, cikgu cuma perlu tunjuk satu kod QR. Murid imbas je dan terus sampai ke laman yang betul. Ringkas tapi sangat-sangat berkesan. Semua ini membawa kita kembali kepada satu idea pokok. Infrastruktur mungkin terhad, tetapi pedagogi guru tidak seharusnya terhad. Teknologi secanggih mana pun hanyalah alat. Apa yang benar-benar merapatkan jurang digital ialah kreativiti, daya inovasi dan dedikasi para pendidik kita yang tak pernah putus asa untuk pastikan setiap anak murid mereka dapat peluang belajar yang terbaik tak kira apa pun halangannya.